Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita. Hari ni saya macam nak kupas hadis tentang hadis daripada riwayat Al-Baihaqi. Hadis daripada Rasulullah SAW yang Nabi sabdakan tentang akhir zaman, di mana Al-Quran hanya tinggal tulisan, dan lepas tu Islam hanya tinggal nama. Masjid indah, Quran indah, besar dan indah, cantik, tetapi jauh daripada hidayah. So ada sambungan lagi, kan? Kalau kita biasa, siapa yang biasa dengar hadis ni, saya rasa anda pernah dengar sampai kat situ saja kalau dekat masjid, kan? Kalau dekat masjid, ustaz akan kupas kat situ, lepas tu dia akan kupas, dan ayat seterusnya, ulama mereka pada ketika itu adalah sejahat makhluk, sejahat-jahat makhluk, seburuk-buruk makhluk di bawah naungan langit. Daripada mereka fitnah datang, kepada mereka fitnah kembali. Itu sambungan. Tak tahulah, kot-kot anda pernah dengar ustaz-ustaz pernah kupas sampai ke situ. Biasa kalau saya punya pengalaman dengar ceramah, ustaz akan terangkan mula-mula, kan, Al-Quran hanya tinggal tulisan. Ustaz kan kata, tak ada lah tulisan khat lawa-lawa semua, penulis-penulis khat. Saya dulu masa sekolah agama dulu, saya pernah mengaji khat dengan Ustaz Ismail Kamus, tapi tak lama, Ustaz. Lepas tu Islam hanya tinggal nama, kan? So Islam kita zaman sekarang ni tinggal nama dekat IC je. Tu pun kerajaan Malaysia yang suruh bubuh Islam kat situ. Kalau tidak, tak tahulah Islam kata Islam, kan? Contoh macam kita sebut satu negara tetangga kita, macam di Indonesia, kan? Tak tahu dekat kad mereka tu ada tulis Islam kata Islam, tapi hanya tinggal nama. Bermakna, kan, Abang Sodik kata, kan, kalau tinggal nama saja, kan, Islam tu dah tak ada lah. Hancur lah. Sebab tu Al-Mahdi tu dia datang, kan? Agama mana-mana pun, Imam Ahmad Al-Hasan alaihissalam kata, semua agama atas dunia ni muka bumi ni, Yahudi, Kristian, Islam, Hindu, Buddha, yang ada elemen-elemen Ibrahimik punya agama, ya, agama Tauhid, semua ni dah tak ada. 99% rosak. Hanya tinggal nama. Tak ada agama lah. Sebab tu sang penyelamat akhir dah muncul. Kalau dalam Islam, kan, kita memanggil dia Al-Mahdi. Kalau dalam agama Yahudi, kita panggil dia Mesiah. Susuk yang sama ya. Abdullah Syihab As-Sadiq. Kan? Dalam agama Kristian, Parakletos, dia merujuk pada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, iaitu Imam Ahmad Al-Hasan, sang penghibur, penolong, seorang penolong. Parakletos tu kalau dalam bahasa apa saya baca hari tu, dia merujuk kepada yang terpuji. Seperti mana Ahmad, kan, perkataan Ahmad, kan, surah Asy-Syaff ayat 6, kan,
akan datang seorang yang bernama Ahmad, yang ayat Quran tu sebut tentang Isa, ya, itu kan. Isa menyebutnya pada zaman dia, dan Allah turunkan ayat tu di zaman Muhammad SAW. Itu bukti kenabian yang Nabi Muhammad claim, yang mengatakan nama dia Isa pernah sebut. Itu wasiat daripada Isa kepada Muhammad SAW. Kan? Dan dalam agama Hindu, kan, kita menunggu Kalki Avatar. Ataupun dalam satu sekte lain, dalam mazhab lain mungkin, saya pun tak sure benda ni, kan, Al-Mansur, penyelamat figure yang sama juga. Dan dalam agama Buddha, kita ada Maitreya akan kembali, kan. Sebab tu rosak. Islam hanya tinggal nama dalam hadis tu kata. Tak ada dah. Kan, semua disokong. Kan, semua mengatas namakan agama. Kan, kalau katakan negara-negara Eropah, negara-negara Kristian, kan, pun mengaku, mereka sendiri pun kata mereka, kan, adalah negara Kristian original. Tapi bohong juga. Kan, kalau Isa datang muncul untuk kemunculan kali kedua, mereka menolak juga, sama dengan negara-negara tak ada polisi. Dalam negara Malaysia sendiri, kan, polisi tengoklah, kan, siap ada undang-undang barang siapa yang mengisytiharkan, kan, tengok yang terjadi kepada ahli agama Ahmadi yang pernah ditangkap, termasuk saya sendiri yang pernah ditangkap di Malaysia, kan. Ditangkap, dicas atas sebab, kan, doktrin palsu, sebab mengisytiharkan Imam Mahdi dah muncul. Kerajaan dengan para ulama memang tak mau Imam Mahdi sebenarnya, tuan-tuan. Sebab tu ada polisi tu. Sama juga di Amerika, negara Kristian, mana boleh orang tiba-tiba mengaku aku adalah Isa, so mereka akan tangkap. Contoh kalau Isa sendiri, kan, kalau dia berbangsa lain, katakan dia main muncul di Amerika, kan, adakah kerajaan Amerika nak bagi kat dia kerajaan tu, kan? Pakai dak lah, kan. Islam hanya tinggal nama dalam hadis tu kata. Ulama mereka adalah sejahat-jahat makhluk di bawah naungan langit, seburuk-buruk makhluk di bawah naungan langit. Sebab apa buruk? Kan? Sebab mereka support, mereka bantu kerajaan-kerajaan zalim, orang zalim. Tengoklah, kan, kita tak payah pergi jauh-jauh, kita tengok dalam Malaysia sendiri, kan. Jika para mufti, para ulama yang naik turun pejabat istana, kan, itu anda kena tengok-tengok, anda kena fikir-fikirkan. Kalau, kan, mereka mengatasnamakan Islam, negara Islam, tapi, kan, merobek, kan, mengkelar, membunuh, kan, semua harta-harta anda semua. Anda setiap hari berjerih payah, bersusah payahnya mencari rezeki. Mereka kat atas senang-senang. Ustaz-ustaz pergi ceramah naik Velfire, naik BMW. Kan, lepas tu ahli-ahli politik pula, kan, okey, bercakap. Ada yang main pakai kepiah, ada yang main pakai kot atas nama Islam. Yang bukan Islam pula lagi, kan, okey, terpaksa menumpang di negara Islam. Tapi, kan, masih lagi menjerih, berbohong kepada rakyat. Sebab tu mereka dipanggil, kan, ulama. Mereka ulama yang sejahat makhluk di bawah naungan langit, sebab mereka menyokong, kan, menyokong penzalim-penzalim, penindas-penindas, para tagut, para tirani. Kan, walaupun mereka, kan, menggunakan fatwa, kan, mengetuk pintu raja, pergi naik istana, turun istana.
tukar 5 tahun sekali, okey, patuh dengan raja ni pula. Jadi satu yang membuatkan mereka yang Nabi gambarkan sebagai sejahat makhluk di bawah naungan langit sebab mereka menyokong penindasan. Lepas tu Al-Mahdi muncul. Kan, sudah muncul. Kan, memanggil semua kembali kepada ketuhanan Allah. Tak boleh pakai dah semua. Ulama-ulama ni semua tak boleh pakai dah. Kan, semua atas dunia saja. Bercakap saja. Musang berbulu ayam. Bercakap atas nama Allah dan Rasul. Tapi tujuan lain. Dari mereka fitnah datang, kepada mereka fitnah kembali. Ayat akhir kepada hadis Al-Baihaqi tu. Kan? Maknanya fitnah yang selama ini mereka gembar-gemburkan Nabi tak pandai baca. Macam saya kata sebelum ni, Nabi tak pandai tulis. Nabi tak meninggalkan sesiapa pengganti dia sebelum dia wafat. Nabi tak menunjukkan siapa-siapa pun para sahabat dia untuk ganti dia. Sedangkan ada hadis-hadis peristiwa Ghadir Qum, ada peristiwa Ahlul Bait, ahli kisah. Mereka cuba menutupkan tentang atas nama Ahlul Bait. Kan, mereka cuba menselewengkan ayat-ayat Quran, hadis-hadis. Kan, mereka cuba mengatakan Ahlul Bait tu untuk semua keturunan Nabi. Sedangkan riwayat-riwayat daripada ahli sunnah, daripada sunni, daripada Syiah sendiri pun memang tak pernah mengisytiharkan bahawa contoh dia isteri Nabi juga Ahlul Bait. Tak ada. Kan, tapi mereka menggembar-gemburkan dengan tidak berfakta, dengan tidak berdalil. Kan, lepas Nabi kena ikut sahabat, lepas tu kena ikut tabi'in, lepas tu kena ikut ulama, dan ikut ustaz-ustaz, ikut mufti, ikut sultan. So benda-benda tu mendatangkan masalah pada anda balik, wahai para ulama yang bercakap di atas nama Allah dan Rasul. So fitnah tu kembali kepada anda balik. Dan jangan lupa, daripada ilmu-ilmu anda sendiri, anda suruh orang awam membaca surah Al-Kahfi untuk mengelakkan fitnah Dajjal. Dan Dajjal ini, daripada hadis ni, dia merujuk kepada anda semua yang menjadi tukang fitnah kepada Nabi Muhammad SAW. Dah jadi seburuk makhluk di bawah naungan langit. Dah jadi Dajjal pula yang Nabi lagi takut. Umat dia ikut hampa semua. Kan? Lepas tu, anda semua tafsirkan Dajjal tu macam ni, Dajjal tu macam ni. Anda semua ikut sistem yang paling besar, demokrasi yang dibuat oleh Amerika, Dajjal Al-Akbar. Dan dia bermula daripada iblis, daripada syaitan, kan? Yang tidak menyokong khalifah yang dilantik oleh Allah. Dan untuk zaman sekarang, anda semua tidak menyokong khalifah ataupun imam ataupun mahdi yang dilantik oleh Nabi Muhammad SAW, yang ada nama-nama mereka dalam wasiat Nabi Muhammad. Kan? Ini punca dia. Syaitan yang sedang memperdayakan anda semua. Anda pun terpedaya, umat pun terpedaya. Sebab tu Allah kata dalam Quran, hanya sedikit yang beriman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, anda boleh cek balik hadis ni. Nabi gambarkan Al-Quran di akhir zaman. Al-Quran hanya tinggal tulisan. Orang lagu-lagu pergi bertanding. Orang hafal Quran 30 juzuk. Tak beri manfaat apa-apa jika anda tidak berbai'ah kepada imam zaman anda, zaman sekarang. Sebab apa? Barang siapa yang mati tidak mengenal imam pada zaman dia, maka matinya seperti mati seorang yang jahiliyah. Segala amalan dan ibadah anda bagai diterbang ditiup angin, sia-sia. Sebab apa? Sebab anda tak mengenal siapa utusan Allah di zaman sekarang yang bercakap
menjadi wakil Allah dan Rasulnya pada zaman sekarang. Apa yang Allah mahukan, apa yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Ayat ni cakap apa, hadis ni cakap apa, yang mana hadis ni boleh pakai, yang mana hadis tak boleh pakai, yang mana ayat-ayat dalam Alkitab boleh pakai, dalam Taurat boleh pakai, yang mana tak boleh pakai, dah diseleweng. Yang mana ayat dalam Injil pendeta dah seleweng, yang mana yang boleh yang sama lagi dengan Al-Quran. So anda tak bertemu dengan imam zaman anda, maka segala ibadah anda adalah sia-sia. InsyaAllah semoga bertemu lagi. Masjid indah-indah, besar-besar. Tengok masjid seluruh dunia ni macam mana, besar-besar. Ulama keluar masuk, ustaz-ustaz keluar masuk ceramah tiap-tiap hari tak berhenti. Masjid tukang collect duit, tukang bagi duit kat mereka. Yang sepatutnya satu malam boleh habis satu episod, kena buat 7 episod pula. Buat duit terus. Mahkamah, badan-badan kehakiman sekarang ni, walaupun undang-undang tak ada lah. Denda, siapa ada duit boleh keluar, siapa tak ada duit duduk dalam. So nampak, buat duit. Zaman semua buat duit. Iblis di akhir ni dia dah buat kacau satu dunia ni. Dia bagi peperangan antara negara-negara. Sebab penangguhan yang dia minta untuk menghasut anak cucu Adam sampai hari kiamat tu dah sampai masa dia. Dia pun tahu ni dah Al-Qaim daripada keluarga Muhammad dah muncul, Abdullah Hashim Abbas As-Sadiq. So dia sedang melambat-lambatkan proses untuk hari-hari yang dijanjikan tu. So dia sedang buat kacau. Alhamdulillah kepada siapa yang nampak kebenaran ni, yang berbai'ah kepada Allah melalui utusan dia yang zahir, imam mubin, imam yang zahir. InsyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan kita semua. So kaji selidik apa yang kami khabarkan. Ayat Quran surah Al-Hujurat kata, kaji selidik walaupun berita tu walaupun datang daripada orang-orang fasik. Jangan tengok saya yang bercakap ni, dengar apa yang saya cakap ni betul tak betul. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.